Okey. Sekarang ni kita berada di Valley of the Kings, iaitu merupakan lembah para raja Mesir yang dimakamkan di Luxor. Kalau ikut sejarahnya, dia berada pada era New Kingdom Mesir pada sekitar 1550 sebelum Masihi sehingga 1070 sebelum Masihi. Jadi dikatakan hasil daripada arkeologi, mereka menemui lebih daripada 60 makam Raja Mesir dan juga permaisuri yang ditanam di sekitar Valley of the Kings. Dia actually ada dua, Valley of the Kings dan juga Valley of the Queens. Jadi kenapa mereka simpan di sini? Sebelum ni mereka simpan di Cairo, di piramid. Jadi disebabkan terlalu banyak kes-kes kecurian dan sebagainya, pencerobohan, mereka buat keputusan untuk alihkan makam di sini. Sebab tu di antara 1550 sebelum Masihi, tempat ni dijadikan sebagai makam Raja Mesir dan juga permaisuri pada era New Kingdom Mesir pada zaman berkenaan, untuk mengelak daripada mayat dan juga artifak pada setiap raja tu dicuri lah, dan juga untuk menjaga kualiti diorang punya mumia kan. Sebab tu kalau kat sini kita perhatikan bentuk gunung seakan juga piramid. Jadi kalau di Cairo mereka memang buat binaan khas, tapi dekat sini sebab gunung-gunung dia kalau kita tengok kering dan juga dengan cuaca yang terlalu panas, dan juga bentuk rupa buminya seakan-akan piramid, dan menepatilah kriteria jauh daripada kawasan kehidupan manusia. Sebab tu kalau tengok daripada atas, lembah Sungai Nil daripada sini lebih kurang dalam 10-15 km lah. Jadi agak jauh daripada kawasan kehidupan. Sebab tu diorang tanam diorang punya raja dan permaisuri di sini. So insyaAllah kita akan explore lagi. Actually ada 4 lah yang menjadi sejarah yang terkenal di antara sepanjang penemuan. Antaranya Ramses II, Tutankhamun I, ada 2 lagi saya lupa, dan juga banyak yang menjadi penemuan yang penting antara 1922 yang dijumpai oleh salah satu arkeologi daripada UK yang menemukan bahan artifak dan juga mumia purba yang belum lagi disentuh dan diceroboh. Maka menyebabkan itu antara bahan penemuan yang paling terkenal, dan ini digazetkan sebagai salah satu UNESCO Heritage Sites. Jadi anda boleh datang di Luxor untuk tengok bagaimana kisah sejarah dan juga fakta yang ada di sini, insyaAllah. Kalau kita tengok ukiran-ukiran di dinding ini adalah perjalanan roh selepas alam kematian yang mereka percaya jadi diukir sepanjang laluan di dinding. So actually boleh tengok lah, tapi diorang tak pasal lampu, tak pernah nampak lah. Ini tulisan lah, gambaran daripada perjalanan. Dia ada pisau. Antaranya dikatakan lubang yang kubur diorang gali ni sehingga 100 ke 200 meter kedalaman. Kita dah jumpa, inilah dia punya makam dia.